Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke podcast Kurikulum Persekolahan 2027, ruang santai kita untuk memahami perubahan baharu dalam dunia pendidikan. Okey, salam dan selamat datang. Hari ini kita ada satu dokumen yang sangat penting di hadapan kita. Boleh dikatakan antara yang terpenting untuk masa depan negara. Betul. Ia bukan pasal politik, bukan pasal ekonomi secara langsung, tapi ia tentang asas kepada semua tu. Generasi akan datang. Tepat sekali. Sumber kita hari ini ialah dokumen rasmi daripada Kementerian Pendidikan, tajuknya Kurikulum Persekolahan 2027. Dan kalau anda ada anak atau merancang untuk ada anak atau anda sendiri seorang pendidik, dokumen ni akan bagi kesan langsung pada hidup anda. Jadi misi kita untuk perbincangan kali ini jelas. Kita nak faham betul-betul kenapa kurikulum sekolah kita perlu dirombak, apa rupa bentuk baharu yang dicadangkan? dan macam mana ia akan dilaksanakan. Ini bukan sekadar ubah buku teks kan? Ini satu anjakan besar. Betul. Dan dokumen ni pun bermula dengan satu soalan yang agak mendalam juga. Kita sekarang ni benar-benar relevan untuk generasi masa hadapan. Soalan berat tu. Memang. Ia bukan lagi pasal akademik semata-mata, tapi tentang jati diri. Kita nak lahirkan generasi yang macam mana? Adakah mereka cukup berdaya tahan, berkarakter dan faham identiti Malaysia dalam dunia yang makin kompleks ni? Okey, jom. Kita mulakan dengan soalan paling asas. Mengapa sekarang? Kenapa perubahan ini dilihat begitu mendesak? Apa pencetusnya? Apa yang menarik, puncanya datang dari pelbagai arah. Macam satu perfect storm lah kan. Pertama sekali dari dalam negara sendiri. Okey. Perubahan ini berkait rapat dengan dasar-dasar besar negara macam dasar pendidikan kebangsaan dan yang terkini kerangka Malaysia Madani. Oh, dan konsep keramat insaniah tu? Ya, betul. Penekanan terhadap konsep tu. Maksudnya, ini bukan satu idea terpincil dari KPM semata-mata lah. Ia sebahagian daripada satu naratif yang lebih besar tentang hala tuju negara kita. Tepat. Ia satu kesinambungan. Lepas tu, ada pula tekanan dari luar. Dari luar maksudnya? Kita tak boleh buat-buat tak nampak data daripada pentaksiran antarabangsa macam PISA dan TIMSS. Ya. Selalu jadi isu tu. Data-data ni menunjukkan wujudnya satu isu yang dipanggil kemiskinan pembelajaran atau learning poverty. Kemiskinan pembelajaran. Istilah ni selalu timbul dan merisaukan ramai ibu bapa kan? Maksudnya anak-anak kita mungkin pergi sekolah, tapi kemahiran sebenar yang mereka dapat tu tak setimpal. Betul. Tak setimpal dengan jumlah jam mereka dalam kelas. Jadi kurikulum baharu ni perlu tangani isu tu secara langsung. Macam mana tu? Dengan menerapkan kompetensi yang relevan di peringkat global. Dan pada masa yang sama, kena selaras dengan Matlamat Pembangunan Mampan atau SDG. Sebab kita ni sebahagian daripada komuniti global. Okey, jadi faktor dalaman dah jelas, faktor luaran pun sama. Tapi ada satu lagi faktor yang saya rasa paling penting dan menarik dalam dokumen ni. Apa dia tu? Suara rakyat, suara anda semua. Ini bukan keputusan top-down semata-mata kan? Inilah bahagian yang paling kritikal saya rasa. Perubahan ni mengambil kira maklum balas daripada satu tinjauan awam yang sangat besar. Besar mana tu? Melibatkan lebih 61,000 responden. Wow, 61,000. Itu jumlah yang sangat besar. Sangat besar. Dan kalau kita tengok pecahannya, hampir 47% adalah pendidik dan 45% lagi ibu bapa atau penjaga. Mereka inilah orang yang berada di medan perang pendidikan setiap hari. Jadi, apa yang 61,000 suara ni laungkan? Apa harapan utama mereka? Saya boleh agak, mesti ada kaitan dengan tekanan peperiksaan dan kesihatan mental. Tepat sekali tekanan anda. Perkara nombor satu yang paling kerap disebut ialah kesihatan dan kesejahteraan mental. Kan, dah agak dah. Ini menunjukkan masyarakat kita sedar, akademik cemerlang tu tak bermakna kalau anak-anak kita tak sihat dari segi emosi dan mental. Betul, betul. Apa lagi selain tu? Turut tinggi dalam senarai ialah permintaan untuk kemahiran hidup yang praktikal. Ini saya setuju sangat. Macam pengurusan kewangan, pembaikan asas, kemahiran komunikasi, benda yang kita guna setiap hari tapi jarang diajar secara formal. Mereka juga nak penekanan pada isu alam sekitar, pemupukan perpaduan dan sokongan yang lebih baik untuk perkembangan sosial dan emosi murid. Ini sangat jelas. Ibu bapa dan guru bukan minta kurikulum yang lebih mudah, tapi kurikulum yang lebih bermakna. Mereka nak pendidikan yang sediakan anak-anak untuk kehidupan, bukan hanya untuk peperiksaan.
Mesej yang sangat kuat tu. Tepat sekali. Jurang antara apa yang diukur dalam peperiksaan dengan apa yang ibu bapa rasa penting untuk anak mereka, jurang tu semakin melebar. Dan kurikulum ni cuba merapatkan jurang tu. Okey, jadi dengan semua desakan ni, apakah matlamat akhir kurikulum 2027? Apa bintang utara atau North Star yang jadi panduan? Matlamat utama dia, boleh diringkaskan kepada 2 perkataan je. Melahirkan insan sejahtera. Insan sejahtera. Inilah teras dia. DNA kepada keseluruhan kurikulum baharu ni. Ia kedengaran sangat holistik, mungkin sedikit falsafah. Tapi apa maksudnya dalam konteks seorang murid? Apa ciri-ciri seorang insan sejahtera tu? Dokumen ni gariskan 5 ciri utama. Pertama, dia mampu amalkan kehidupan yang seimbang. Seimbang dari segi apa tu? Bukan saja kerja dan rehat, tapi seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Kedua, dia membudayakan pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya habis sekolah bukan berhenti belajar? Betul. Okey, itu 2. Yang ketiga, dan ini sangat penting dalam konteks Malaysia. Perpaduan. Ya, dia menghargai perpaduan dan keharmonian. Perhatikan perkataan yang diguna, menghargai bukan sekadar bertoleransi. Satu anjakan yang penting tu. Keempat, dia seorang warga negara yang beradab dan bertanggungjawab. Dan kelima, dia berdaya saing di peringkat global. Jadi ini satu anjakan besar daripada matlamat lama yang mungkin tertumpu untuk lahirkan pelajar cemerlang kepada matlamat baru untuk bentuk insan yang seimbang. Tepat, insan yang seimbang dan menyumbang. Cita-cita yang sangat besar. Macam mana reka bentuk kurikulum tu sendiri diubah untuk capai matlamat ni? Reka bentuknya guna pendekatan hybrid. Selama ni, kurikulum kita banyak berasaskan standard. Berasaskan standard maksudnya? Maksudnya, kita ada senarai semak, apa yang murid patut tahu dan kuasai pada setiap peringkat umur. Oh, macam checklist lah kan? Dah belajar bab fotosintesis, tanda. Dah boleh selesaikan persamaan kuadratik, tanda. Sangat berstruktur. Betul. Pendekatan baharu ni tak buang semua tu, tapi ia tambah satu lagi lapisan penting. Pendekatan berorientasikan kompetensi. Kompetensi? Ya. Yang ini lebih tekankan soalan apa yang murid boleh lakukan dengan pengetahuan mereka. Oh, menarik. Jadi bukan lagi sekadar tahu pasal fotosintesis, tapi boleh tak anda reka satu eksperimen untuk buktikan ia berlaku? Boleh tak anda jelaskan kenapa ia penting? Ia tentang aplikasi dalam dunia sebenar. Saya suka analogi ni. Maknanya bukan setakat tahu resepi iaitu standard, tapi betul-betul boleh masuk dapur, masak satu hidangan yang lazat. dan mungkin boleh ubah suai resepi kalau bahan tak cukup. Itulah kompetensi. Betul tak saya faham? Anda faham dengan sangat tepat. Tujuannya adalah untuk jadikan pembelajaran lebih aktif, lebih bermakna dan lebih autentik. Supaya bila murid keluar sekolah, mereka bukan sekadar perpustakaan bergerak. Tapi mereka adalah penyelesai masalah. Semua ni dengar macam ideal sangat kan? Tapi kalau kita cakap pasal realiti, dalam bilik darjah tu nanti, apa yang murid dan guru akan nampak berbeza? Ada 3 perubahan besar yang memang ketara. Pertama, dan ni mungkin yang paling radikal, pengenalan pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Ya, sebagai satu komponen khusus. Dokumen ni kata ia akan ada slot masa tersendiri dalam jadual waktu. Sekejap. Ini betul-betul satu perubahan besar. Maksudnya subjek macam pendidikan moral atau civic yang mungkin dulu kita anggap sampingan. Kini akan diangkat jadi subjek teras dengan waktu khususnya sendiri. Macam matematik atau sains. Macam tu. Kira-kiranya begitulah. Fokus utama dia ialah pembelajaran sosio-emosi atau socio-emotional learning. Oh, SEL. Ya, SEL. Ia akan mula dari prasekolah lagi sampai ke menengah atas. Tujuannya untuk bina individu yang positif, berdaya tahan dan empati. Tapi ini timbulkan satu soalan. Macam mana kita nak nilai atau periksa sesuatu macam karakter? Takut nanti ia jadi satu lagi subjek yang murid kena hafal untuk lulus. Itu soalan yang sangat baik dan pastinya satu cabaran. Tapi fokusnya bukan pada ujian bertulis pasal moral. Habis tu? Lebih kepada aktiviti, projek, perbincangan yang bina kemahiran tu. Penilaiannya mungkin lebih berbentuk pemerhatian dan portfolio, bukan peperiksaan. Okey, faham. Itu yang pertama. Apa yang kedua?
Yang kedua, penekanan semula yang lebih kuat pada literasi dan numerasi atau 3M. Membaca, menulis, mengira. Macam gerakan kembali kepada asas. Betul. Matlamatnya nak pastikan semua murid kuasai kemahiran asas ni dengan kukuh masa peringkat awal persekolahan. Ini mesti tindak balas langsung kepada isu kemiskinan pembelajaran yang kita sebut tadi kan? Kalau asas tak kukuh, mustahil nak bina bangunan tinggi. Memang pun, dan ada dinyatakan secara jelas pasal intervensi awal untuk murid yang ada masalah. Jadi tiada yang akan ketinggalan. Falsafahnya mudah. Tidak siapa boleh ditinggalkan. Asas ni mesti semua kuasai dulu. Okey, asas dikukuhkan. Apa pendekatan ketiga yang akan ubah suasana bilik darjah? Yang ketiga, pengenalan kelas pembelajaran bersepadu. Terutamanya di sekolah rendah. Pembelajaran bersepadu. Ya, ini anjakan daripada pembelajaran yang pecah-pecah ikut subjek kepada pendekatan yang lebih holistik. Kandungan dan kemahiran dari pelbagai subjek digabungkan dalam satu topik atau projek. Boleh bagi satu contoh mudah tak? Boleh. Bayangkan satu projek pasar tani dekat kawasan rumah murid. Okey. Dalam kelas bersepadu ni, murid mungkin akan belajar kira untung rugi, itu matematik. Kenal jenis sayur tempatan, itu sains. Lukis peta buah pasar, itu geografi. Dan pada masa yang sama, mereka temu buat peniaga dan tulis laporan, itu bahasa. Wah, saya boleh nampak macam mana itu jauh lebih menarik. Ia cerminkan cara kita bekerja dalam dunia sebenar. Kan? Di pejabat, kita tak guna skill matematik dari pukul 9 hingga 10. Lepas tu, skill bahasa. Kita gabungkan semua sekali. Tepat. Tapi ini juga kedengaran sangat mencabar untuk guru-guru kita. Adakah mereka bersedia untuk anjakan pedagogi sebesar ni? Itulah cabaran pelaksanaan yang paling besar. Kejayaan pendekatan ni sangat bergantung pada latihan semula dan pembangunan profesional untuk guru. Jadi ini baru kerangka hasrat, kejayaannya bergantung pada pelaburan kita pada guru. Betul, sangat bergantung. Dan semua pendekatan ni, karakter, 3M dan kelas bersepadu, dijalin dalam satu kerangka perkembangan murid dari prasekolah sampai habis sekolah menengah kan? Ya, dan alirannya sangat logik. Ia mula dengan fokus pada komunikasi dan karakter di prasekolah. Lepas tu, di tahap I sekolah rendah, tumpuan utama pada 3M. Bila asas tu dah kukuh, Marulah di tahap 2, mereka mula teroka pelbagai bidang ilmu, cari minat dan potensi diri. dan bila masuk sekolah menengah, Di menengah rendah, fokus beralih pada aplikasi pengetahuan dalam projek. Akhirnya, di menengah atas, tumpuan lebih tajam pada laluan kerjaya, pengajian tinggi dan kemahiran berfikir aras tinggi. dan kalau saya perhatikan, ada satu benang merah yang berterusan di setiap peringkat. Apa dia? Pembentukan karakter. Perkataan tu muncul dalam setiap fasa. Tepat sekali. Ini menunjukkan pembinaan sasya dan nilai bukan lagi satu modul terpisah, tapi ia tulang belakang yang sokong keseluruhan perjalanan pendidikan seorang murid. Ini satu plan yang sangat komprehensif. Persoalan besar sekarang, bila semua ini akan bermula? Garis masanya sangat jelas. Pelaksanaan akan bermula secara berperingkat. Pada tahun 2026, ia akan mula dengan kurikulum prasekolah yang baru. Okey, itu untuk prasekolah. Sekolah rendah dan menengah pula? Setahun lepas tu, pada 2027, kurikulum persekolahan 2027 ni akan dilaksanakan secara rasmi untuk kohort pertama. Iaitu murid tahun 1 dan tingkatan 1 pada tahun tersebut. Betul. Kemudian ia akan bergerak ke atas tahun demi tahun. Jadi, sementara kita tunggu tahun 2026 dan 2027, apa yang berlaku sekarang? Adakah kerangka ni dah muktamad? Apa yang penting untuk anda tahu ialah kerangka ni masih dalam proses perbincangan. Dokumen ni kata ia akan terus dibahaskan melalui program jelajah pendidikan masa hadapan dan sesi libat urus. Jadi, ini satu peluang lah. Peluang untuk anda yang mendengar ni, guru, ibu bapa, untuk terus bagi pandangan. Betul. Perbualan ini belum berakhir. Kalau begitu, mari kita cuba simpulkan perbincangan kita ni. Secara ringkasnya, kurikulum 2027 ni satu anjakan tektonik lah. Setuju. Kita beralih daripada sistem yang mungkin terlalu fokus pada pengumpulan pengetahuan dan skor peperiksaan. Kepada satu sistem baharu yang bertujuan membina kompetensi, sahsiah dan kesejahteraan murid secara menyeluruh. Matlamatnya jelas, membentuk insan sejahtera yang kalis cabaran masa hadapan. Dan sebagai penutup, dokumen ni diakhiri dengan 2 rangkap kata-kata hikmah yang sangat kuat. Yang pertama, peribahasa Melayu.
Jika pengayuh sayang dibasahkan, sampan takkan sampai ke seberang. Dan yang kedua, Satu pepatah dari Afrika. It takes a village to raise a child. untuk membesarkan seorang anak, ia memerlukan seluruh kampung. Ya, dua mesej yang nampak berbeza tapi sebenarnya saling melengkapi. Macam mana tu? Macam ni. Peribahasa pertama tu tunjukkan kementerian dan sekolah sedang bersedia untuk membasahkan pengayuh. Mereka ambil langkah yang sukar, yang mungkin tak selesa tapi perlu. Untuk bawa pendidikan negara ke seberang. Kedua tu jadi satu peringatan penting. Usaha sekolah dan guru saja tak akan cukup. Tugas mendidik anak-anak ni tanggungjawab seluruh kampung. Jadi persoalan yang ditinggalkan untuk anda renungkan ialah apakah peranan anda sebagai ibu bapa, ahli komuniti, majikan atau jiran dalam membina kampung yang benar-benar menyokong hasrat murni untuk melahirkan insan sejahtera ini.